Emas adalah insurans kekayaan. Itu adalah apa yang diberitahu oleh Tuan Syukur Hashim, iaitu Maha Guru Emas di Malaysia, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, apabila berlaku kekacauan di dalam sesuatu negara ataupun dalam sesuatu pentadbiran, berlaku kekacauan dalam ekonomi, politik dan sebagainya, berlaku extreme situation, tuan-tuan, nilai duit akan jatuh, kekayaan seseorang akan jatuh apabila dia letak duit-duit dia tu dalam bentuk rumah, tanah, duit, saham dan sebagainya. Namun tuan-tuan, emas ni ia boleh dijadikan sebagai insurans kekayaan. Emas, tuan-tuan, tak akan jatuh kosong. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, tuan-tuan, semua perkara-perkara lain boleh jatuh kosong. Tanah boleh jatuh kosong, rumah boleh jatuh kosong, saham boleh jatuh kosong, duit boleh jatuh kosong, tuan-tuan. Namun emas, tuan-tuan, tak pernah lagi jatuh kosong. Ini adalah extreme situation macam mana pun, emas tak akan jatuh kosong. Sebab itu, tuan-tuan, bagi orang yang berduit, yang kaya, nak secure harta, tuan-tuan, aset, tuan-tuan, dalam bentuk yang kalis inflasi ataupun bersikap sebagai kalis bencana, maka tuan-tuan kena tukar ke dalam bentuk emas. Apa sekalipun berlaku kepada dunia, tuan-tuan, emas tetap bernilai, tak seperti aset-aset yang lain. Ya tuan-tuan, nak saya bantu mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya atau boleh klik link di bio, saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.